Kalau combine gaji laki bini RM10,000 and stay dekat KL, ada orang cakap sebenarnya keluarga ni adalah keluarga miskin bandar. Duduk dekat kondo sewa RM1,600. Bayar kereta bulan-bulan pula RM960 sebulan. Belum campur minyak, tol, bayar parking and bil lain. Dan belanja keperluan rumah and untuk anak-anak sekali. Belum campur kalau nak jalan-jalan time weekend. Lepas tu kalau ambil package penapis air. Subscribe pula online streaming dekat rumah untuk layan tengok TV time weekend. Dapat gaji tiap bulan, bayar semua belanja-belanja ni, tapi tak sampai tengah bulan next month, dah singkit. Tak pelik lah kalau gaji RM10,000 gabung laki bini tak cukup. Pertama sekali, kalau dah gaji tinggi, jangan upgrade lifestyle dulu. Kereta-kereta mahal ni boleh tunggu. Yang kedua, kalau rasa tak cukup juga nak hidup mewah, kena cari side income. And yang last kali, yang ketiga, selain daripada korang buat simpanan, kena juga buat pelaburan. Cari pelaburan yang berisiko rendah dulu. Jangan masuk jenis-jenis pelaburan yang berisiko tinggi and mudah untuk lesap duit tu. Contoh paling mudah, simpanlah dekat ASB, simpanlah dekat tabung haji, simpanlah dekat fixed deposit, simpanlah dekat dalam emas. Last but not least, siapa yang tengah hadapi masalah kewangan ni, korang ambillah langkah bermula daripada sekarang. Jangan tunggu gaji naik baru nak baiki kewangan. Alamatnya sampai kesudahlah takkan terbaiki masalah-masalah kewangan korang. And jangan lupa like, share and follow. InsyaAllah aku akan share banyak lagi video-video kewangan yang santai and simple untuk korang follow.